So bila kita nak bergerak ke arah kerjayaan ataupun kita nak bergerak ke arah yang lebih hebat kan, kita jadi seorang yang hebat. Seorang yang hebat ataupun kehebatan ataupun hebat tu sendiri bukan mudah untuk digapai, untuk kita nak peroleh kan. Macam kita tengok juga orang yang berjaya kan, kita umpamakan dia dah hebat kan. So bila kita reflect balik, kita tengok dia punya perjalanan nak jadi seorang yang hebat, dia punya journey sebagainya kan, kita boleh nampak, kita boleh ambil tahu yang dia punya proses tak mudah. Dan bila dia berjaya, karakter itu akan terbentuk dengan sendiri. Kadang-kadang kita tengok, kita dengar kan, benda biasa je, tak menangguhkan dia punya kerja, dia selalu berimpian besar kan. Apa lagi? Tepati waktu, tepati janji, dan apa lagi? Banyak lagi kan. Cuma adalah beberapa basic karakter yang kita nampak disiplin, tak menangguh dan menahan kehendak, ataupun delay gratification. So beberapa fakta ni ataupun beberapa base karakteristik ni kita nampak macam mudah je nak buat kan. Tapi kalau kita nak konsisten nak buat tu, so itulah perbezaan ataupun orang yang hebat ni dia dah dipupuk dah dengan karakter-karakter yang hebat sebelum menjadi seorang yang betul-betul hebat, seorang yang terbukti hebat. Thank you.